Ya, betul, rakyat yang pilih pemimpin. Ya, betul Ahmad. Jadi maksud saya, jadi macam tadilah. Saya harap yang mendengar itu faham. Dan saya tak nak bergaduh dengan orang. Hidup saya pun dah tak lama dah. Saya nak kita semua bijak. Saya nak kita semua tidak lagi terus diperbodohkan oleh pemimpin politik. Saya nak setiap daripada anda juga bangkit bersuara. Kerana anda mempunyai orang kata satu akal, satu fikiran yang sama. Okey, sama ada macam mana kita nak mengolahkan cara kita berfikir itu. Kita jangan jadi tepu, jangan jadi macam baru budak-budak UMNO tu cari makan dengan pemimpin-pemimpin yang korup. Lepas tu nak suruh kita jilat pemimpin yang korup. Itu tak betul. Kita jangan. Kita perlu keluar daripada kepompong itu. Keluar daripada kepompong taksub kepada pemimpin politik. Pemimpin yang betul kita sokong. Kalau pemimpin yang korup dia nak suruh sokong juga, tak betul lah. Okay? Jadi sekarang ini mereka cuba gunakan blanket penyatuan ummah itu. Ini satu saya nak sebut juga pasal penyatuan ummah. Sebab itu ada tidak tanduk yang tak kena. Bila kita persoalkan kenapa lakukan sedemikian di Johor, beri laluan kepada UMNO. Oh, demi penyatuan ummah, dia kata. Dapat kat Nur Musa, broker mau, ini adalah penyatuan ummah. Pasal dia nak apa? Dia nak jual muafakat nasional dia tu. Anwar ni kalau dia tidak ada laba kepada dia tak akan buat kerja. Siapa yang kenal Anwar Musa ni tahulah kan. Dia mesti ada laba. Tak kira laba dari sudut mana itu, wallahualam. Dia nak jual muafakat nasional dia tu. So dia laungkan penyatuan ummah. Walhal dalam masa sama penyatuan ummah inilah, laungan penyatuan ummah inilah yang menjahannamkan imej PAS nanti. Okey. Jadi bila mereka kata, oh ini adalah demi penyatuan ummah, seperti mana yang dimainkan oleh semua ceplos-ceplos yang ada dalam PAS dan ceplos yang ada di dalam UMNO, termasuk dengan Barua yang kerja dengan pemimpin-pemimpin UMNO tu. Kita perlu bersatu, ini penyatuan ummah. Saya nak tanya PAS, kalau penyatuan ummah, kenapa sehingga ke hari ini Berjasa tak dapat lagi nak masuk menyertai Perikatan Nasional? Adakah penyatuan ummah itu terpilih? Setengah-setengah orang dia boleh dalam penyatuan ummah, macam mana? Kenapa Berjasa itu sebuah parti yang bukannya besar pun dan bukannya menjadi satu bebanan kepada kita, tidak dapat menyertai Perikatan Nasional? So, relevan tak laungan penyatuan ummah kepada UMNO tu dengan menidakkan parti Berjasa ini? Dengan menidakkan parti Bersatu itu sendiri. Tak apalah Bersatu tu kamu kata kamu berbalah, tak apa, fine. Dengan menidakkan parti Putra. Kenapa parti Putra pun masih lagi tidak bersama dengan Perikatan Nasional? Kenapa parti Berjasa tidak lagi sampai Ustaz Zamani ada hantaran Ustaz Zamani question kenapa Berjasa tidak dapat diserapkan dalam Perikatan Nasional? Adakah Berjasa itu bukan ummah? Sebab itu saya kata nak buat betul-betul. Jangan separuh-separuh. Kamu gunakan nama penyatuan ummah itu demi untuk menghalalkan UMNO untuk bersama. Adil tak, saya nak tanya? Itukah penyatuan ummah? Sebab itu saya kata, saya tak tahulah, mungkin cara saya berfikir berbeza. Okey? Cara saya berfikir berbeza. Cara Zu dia berfikir dia berbeza. Cara budak-budak yang cari makan dalam politik, dalam UMNO tu berbeza. Pasal dia tahu, kalau tak selamatkan bos-bos dia ni, dia nak cari makan macam mana lagi? Itu saja cara kehidupan mereka untuk cari makan. Okey? Jadi anda fikirkan sendiri. Betul tak apa yang saya katakan? Kenapa PAS duk melaungkan, oh ini adalah penyatuan ummah. Tapi kamu biarkan Berjasa terkontang-kanting.
Berjasa dah question. Kenapa dia tidak boleh menyertai ataupun bersama dalam Perikatan Nasional? Betul. Ni Tuan nak naiklah atas. Kita sembang santai. Ini kita lihat dari pelbagai perspektif. Sama juga Putra. Walaupun dia parti kecil, dia adalah umat Islam. Dia adalah pemimpin Islam. Dan dia ada juga beberapa orang ataupun keahlian yang nak bersama dengan kita. Kenapa kamu biarkan parti Putra itu terkontang-kanting dan disindir oleh Ibrahim Ali? Kenapa kamu biarkan Ustaz Zamani, parti Berjasa itu? Adakah mereka ini bukan ummah? Jangan ambil sekerat-sekerat. You cerita Putra pro bersatu pula. Sekarang ini, orang persoalkan saya, lupakan dulu yang Zahid Hamidi 47 kes, lupakan. Ada orang cakap macam tu. Lupakan 6,000 juta tu. Kita fikir pasal ummah dulu. Ada sampai macam tu. Taksub sangat kepada pemimpin ni, suruh lupakan yang pemimpin UMNO melakukan keterisan sebanyak 6,000 juta. Suruh lupakan pemimpin UMNO yang Ismail Sabri yang sakau 170 juta. Ada yang cakap, kita lupakan dulu 47 kes Zahid Hamidi. Semata-mata penyatuan ummah. Kita lupakan dulu semua pemimpin UMNO baham duit 1MDB. Tak betul. So, penyatuan ummah itu untuk blanket kesalahan-kesalahan mereka itu untuk tutup. Saya tak bersetuju lah macam tu. Pasal sampai bila-bila kita tidak akan dapat menyelesaikan.